nak set bag. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Video ini memaparkan satu kejadian di dalam sebuah premis kedai runcit apabila seorang pelanggan disyaki mengambil beberapa paket minuman bancuhan tanpa membuat bayaran di kaunter. Situasi bermula apabila pekerja kedai menegur lelaki tersebut dan meminta untuk memeriksa beg selepas mendakwa terlihat suspek mengambil barang daripada rak. Di dalam rakaman tersebut, pekerja kedai menjelaskan bahawa bukan dia seorang sahaja yang melihat kejadian itu, malah rakannya juga menyaksikan tindakan lelaki tersebut mengambil barang berkenaan. Suspek pada awalnya menafikan dengan mengatakan bahawa dia tidak mengambil apa-apa daripada kedai tersebut. Namun selepas beg dibuka, didapati terdapat beberapa paket minuman di dalamnya. Keadaan ini secara jelas menimbulkan persoalan terhadap penafian yang dibuat oleh suspek sebelum itu. Apabila perkara tersebut ditunjukkan, suspek memberikan alasan bahawa dia terlupa untuk memberitahu atau membuat bayaran di kaunter. Alasan tersebut sukar diterima kerana barang yang diambil bukan sekadar dipegang tetapi telah dimasukkan ke dalam beg. Ini menunjukkan satu tindakan yang tidak mengikut prosedur biasa dalam urusan jual beli di mana setiap pelanggan perlu membawa barang ke kaunter sebelum membuat bayaran. Pekerja kedai kemudian menjelaskan bahawa kehilangan barang seperti ini memberi kesan kepada mereka kerana setiap kerugian akan memberi tekanan kepada operasi harian kedai. Dalam sesetengah keadaan, pekerja juga boleh terkesan apabila berlaku kehilangan yang kerap. Selain itu, pekerja tersebut turut menyatakan bahawa kejadian seperti ini bukan kali pertama berlaku. Kehilangan barang telah berlaku beberapa kali sebelum ini yang menunjukkan bahawa isu ini bukan sesuatu yang terpencil. Apa yang turut menarik perhatian ialah sikap suspek yang kelihatan tenang walaupun situasi sudah jelas. Dia juga menyatakan bahawa dia mampu untuk membayar apabila diminta berbuat demikian. Ini menimbulkan persoalan. Jika memang mampu membayar, kenapa barang tersebut tidak dibawa terus ke kaunter sejak awal? Keseluruhan kejadian ini menunjukkan bagaimana tindakan yang kelihatan kecil boleh memberi kesan besar kepada pihak lain. Ia melibatkan soal kejujuran, tanggungjawab dan kesan kepada pekerja yang tidak terlibat secara langsung. Kesimpulannya, setiap urusan jual beli perlu dilakukan dengan betul. Ambil barang, bayar di kaunter. Jangan abaikan tanggungjawab asas sebagai pelanggan. Tu dah ada kat situ. Aku dengar 4 sini. Bang, tadi saya nak tengok beg tu. Sebab tadi saya kata nampak ambil selfie. Pokok saya tak boleh selfie tadi. Tak nampak bayar pun. Ni selfie kan hilang. Tu tunjuk. Nak tengok tu. Tu dia nak set bag. Tak tahu bang. Tahu. Tak bang. Mana beli tu bang? Kalau tadi dia tak tanya apa nak bawa? Okey bang. Bang duduk dulu bang. Boleh tu. Saya malu. Abang buat abang mana? Duduk. Duduk. Kata kenapa abang ambil sini? Tak Tapi kami selalu banyak hilang apa tak? Bukan satu dua. Oh. Kalau kami duduk kira setiap tahun shipping ni Memang SKP selalu hilang. kan satu dua. Abang ambil sampai 3. Satu 20 ambil. Abang kat agak. Abang makan. Mana kira senang kan? Banyak pun duk saya bukan nak kira banyak. Kalau macam katalah abang duk main selalu kan. Dah berapa banyak kali dah abang? Abang ambil tak kira lah banyak kali pun sebab kami setiap tahun Dah selalu hilang. Ni baru main ni? Baru main. Saya bawa mic ni. Abang nak kau siapa dia? Tak tu. Ayah hari. Oh, kalau ayah main pun tak kira apa-apa. Tak tu. Kau hampa duk komplek sekali. Tak. Betul ambil abang ni. Azam ambil belah sana? Tak? Kayak sana? Dia kerap apa dia tak sunuk ah. Benda ni kan kami banyak sendiri tau. Dia tak tahu kami duk kena tolak. Kami duk kena tolak duit gaji tau. Ni saya dapat tangkap lah. Dia yang kadang dapat tangkap pun dia letak balik tu. Itu satu ni. Sampai 3 duit agak-agak lah. Muka ayah abang dengan muka abang kan kami tak bisa tengok pun. Selalu je nampak. Saya tanya yang orang. Baik tu. Ya. Tak. Tak tengok dekat lah. Jom pasal kan. Dekat lah. Dia tak Dia tak tahu. Kami pun tak tahu nak cerita sana ni. Tak banyak kali. Tak. Abang ayah tu. Dapat tangkap. Belum Dia nak pergi polis ni. Dia tak risau. Tapi dia banyak. Dia dah. Dia hari ni apa ni? Boleh. Kalau kita nak cerita polis kita cerita tu. Boleh. Tak boleh. Lagi sekali lah saya buat kerja ni. Pergi polis lah. Berapa tu? Ni. Kak cik tahu kan nak kacik ambil barang. Ada kita pergi hantar ni. Ni betul macam mana boleh tiba-tiba dalam beg? Kita je dalam beg. Kan tak ada duit. Boleh je bayar. Boleh tak ya?
Yang tiga. Hah? Hitam kau bang. Hitam Yang belakang ni je. Kira lah belakang Oh, mana tak bang? kuat lah. Rumah kalau kau main ni saya ramai tengok. Segala noda desaku asa buka mata